Dalam dunia yang penuh kesibukan, manusia sering mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari makna kehidupan dan mencari cahaya untuk menerangi hati. Bagi jutaan penganut Buddha di seluruh dunia, Hari Wesak menjadi simbol perjalanan spiritual, kebijaksanaan dan kedamaian sejati. Hari Wesak merupakan perayaan paling bagi penganut agama Buddha. Perayaan ini memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, iaitu kelahiran, pencerahan dan kewafatan. Ketiga peristiwa ini dipercayai berlaku pada hari bulan purnama dalam bulan Wesak. Menurut sejarah dan tradisi Buddha, Siddhartha Gautama dilahirkan sekitar abad ke-6 sebelum Masihi di Lumbini yang kini terletak di Nepal. Dalam mitologi Buddha, kelahiran Siddhartha dianggap luar biasa. Diceritakan bahawa ibunya, Ratu Maya, bermimpi seekor gajah putih sebelum kelahirannya. Legenda juga menyebut bahawa bayi Siddhartha melangkah 7 langkah sebaik dilahirkan dan bunga teratai muncul di setiap langkahnya. Walaupun hidup dalam kemewahan istana, Siddhartha mula mempersoalkan makna kehidupan setelah melihat penderitaan dia. Baginda meninggalkan kehidupan diraja demi mencari jawapan tentang penderitaan dan kebahagiaan sejati. Selepas bertahun-tahun bermeditasi dan mencari kebenaran, Siddhartha akhirnya mencapai pencerahan di bawah pokok Bodhi. Ajaran Buddha menekankan nilai kedamaian, belas kasihan, kesederhanaan dan pengendalian diri. Penganut Buddha percaya bahawa manusia perlu melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan untuk mencapai ketenangan jiwa. Hari Wesak menjadi masa untuk penganut Buddha dan mendekatkan diri kepada ajaran agama dan memperbaiki diri. Hari Wesak di pelbagai negara dengan cara yang unik tetapi membawa makna yang sama. Di Thailand, tokong dihiasi cahaya dan bunga. Di Sri Lanka, tanglung berwarna-warni dipasang sebagai simbol kebijaksanaan. Di Jepun, penganut menghadiri upacara khas di kuil. Ramai penganut melakukan amalan kebajikan, memberi makanan kepada golongan memerlukan dan menyebarkan mesej keamanan. Di Malaysia, Hari Wesak disambut sebagai cuti umum kebangsaan. Sambutan ini menunjukkan keharmonian masyarakat pelbagai agama di negara kita. Penganut Buddha akan mengunjungi tokong untuk berdoa, bermeditasi dan menceramah agama. Antara tradisi paling terkenal ialah perarakan Wesak yang dihiasi dengan lampu dan simbol keagamaan. Ramai juga mengambil peluang untuk melakukan kerja amal seperti derma dara dan bantuan kepada masyarakat. Bunga teratai melambangkan kesucian hati dan kebangkitan spiritual. Lilin pula menjadi simbol cahaya ilmu yang menghapuskan kegelapan. Tradisi memandikan patung Buddha melambangkan penyucian diri daripada sifat negatif. Walaupun berbeza budaya dan kepercayaan, rakyat Malaysia terus hidup dalam suasana hormat menghormati. Hari Wesak mengingatkan kita tentang kepentingan kedamaian, belas kasihan dan keharmonian. Selamat menyambut Hari Wesak. Kedamaian untuk semua. Sekian sahaja video pada kali ini. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe.